Japchae, ride of life. Aduh, salah jalan pula. Patah balik sini. Masuk sini jam. Hadap jam lagi. Ampun. Semua orang nak keluar sarapan. Walaupun dah pukul 10 brunch. Dengan orang kerja lagi, makan lagi. Dia jadi sesak ni. Semua nak datang nak kereta. Okey, berkenaan dengan pelancaran motor dekat M4 semalam. Banyak motor-motor menarik boleh tahan. Tapi betul lah, aku berminat nak tengok as a mile high ni. Aku tak nak lah target motor sampai macam motor semalam VT 2000 kan, 148,000. Itu bukan dalam aku punya cup of tea lah. Itu bukan level aku lah. Memang itu mampu berkhayal lah untuk motor macam tu. Untuk aku punya orang kata kemampuan just takat motor-motor marahan lah. Macam semalam dia ada launching satu motor, nama dia daripada W Motor, nama model dia Island 150. And as apa yang aku dah buat research, Island 150 ni bukanlah motor yang betul-betul baru sebenarnya. Motor ni dah ada dekat market Indonesia dah 6 bulan lah, kalau tengok daripada segi iklan, daripada segi review dekat YouTube lah. Tapi dekat sana nama dia Island 160, maybe 160cc ataupun 158cc kot. Biasanya 158cc, tak sampai aku 160. So dekat Malaysia maybe sebab dia nak kurangkan harga road tax insurans tu. So sebab kita pun insurans kita pun ada, yang road tax kita pun 150cc RM2 kan. So dia turunkan lah, macam Naga juga. Macam SRAM Naga ni, kalau dekat Taiwan, dekat Europe 160cc ataupun 158cc. Tapi sampai dekat Malaysia jadi 150cc sebabkan road tax. Bagi aku okey lah. Yang penting aku tengok semalam spek dia satu silinder, single overhead cam, itu standard lah, dan 4 valve macam Naga juga. So power output pun lebih kurang juga macam SRM Naga. Agak best juga tu, best dengar. Cuma perbezaan dia dengan Naga, dia punya sistem absorber belakang lah. Absorber dia punya Island 150 tu dia pakai dual absorber. Dan untuk Island 150 tu dua absorber. Dan untuk Naga ni, dia pakai single itulah monoshock lah, parallel monoshock dia tu. So dia macam, kalau dari segi kalau kau nak bawa barang nak jalan straight, bagi aku dual absorber shock tu memang okey lah. Tapi untuk kau mencilok kat bandar, monoshock is the best. Untuk kau rasa motor tu solid, dua shock lah. Tapi untuk kau solid masa cornering, solid masa mencilok, it's monoshock. Dan satu lagi, dia punya kelainan adalah dia punya signal tak ada yang capang lah. Signal dia semua kat dalam. Signal depan, signal belakang, semua dekat dalam. Dia punya DRL pun, DRL dia besar, terang juga. Beza macam Naga ni dia ada dua je, DRL dia kecil tapi terang jugalah, terang tu sama lah. Okey, persamaannya dua-dua pakai flatboard dan dua-dua boleh lujuk kaki.
Dia punya jarak antara apa ni, handle dengan badan tu jauh lah. Dia macam naga juga. Dia pakai naked handlebar. Dan dia yang bestnya dia motor island ni daripada naga, dia ada windshield lah. Dia ada windshield yang pasal datang daripada kedai. Okey, dia boleh datang daripada Kilang memang dah ada windshield. Kalau naga ni dia tak ada windshield, dia ada dada je. Dada yang macam windshield, tapi macam aku tambah sendiri lah, automatic lah. Kalau kau pakai beli Island 150 ni, dia dah siap sekali dengan windshield. So untuk kelebihan Island ni, satu lagi dia punya tangki minyak sebanyak 9 liter 9 liter, which is banyak juga tu, 9 liter. Nak bandingkan dengan Naga ni 7 liter. Tetapi dia punya tangki bawah seat itu memang kalau bagi aku red flag lah. Aku kalau boleh skuter, memang aku tak nak tangki bawah seat. Kalau ikut motor mana-mana, aku tak suka tangki bawah seat sebenarnya. Sebab ada sikit jatuh. Ada sebabnya aku ni ialah bawa Grab kan, ada ikat beg dekat motor. Kalau nak kena isi minyak, nak kena buka beg lah apa. Kalau tangki kat depan ke, kat kangkang ke, kurang-kurangnya tak payah aku nak buka seat. Dan faham sendiri lah, bila dah tangki bawah seat, so kompartmen dia taklah besar. Kompartmen dia aku tengok dalam video tu macam setengah half kira helmet stern kot. Helmet budak boleh masuk. Kalau macam Naga ni, dia kata helmet budak boleh masuk. Dia punya bawah seat. So beza dekat situ. So dari segi kalau ikutkan, maksudnya satu tank Island tu dia boleh pergi lebih jauh lah kalau nak dibandingkan dengan dengan Naga baru 7.4 liter saja. Okey, apa lagi yang lain aku tak research banyak lagi, sebab aku plan kalau ada hari Jumaat ni dekat service center, aku nak tengok depan-depan, aku nak walk around, aku nak touch. Kita kena pegang sebenarnya, kita kena duduk naik atas motor tu, baru kita akan rasa feel up. Lagi tu nak cerita sikit pasal video yang Ahad hari tu. Okay, thank you for the feedback. Untuk video tu memang aku sendiri pun tak puas hati kat sebenarnya, sebab aku boleh salah mode lah, dan aku continue salah mode sampai ke habis. Betul juga tu, sebab kalau background belakang tu blurry kan, so aku pun salah mode pergi letak mode portrait video. So thank you for the feedback lah, memang tak berapa nak nampak. Dan yang ni aku dah ubah lah, untuk format kali ni dah akan datang aku akan ubah kepada format biasa saja. So dah tak ada portrait ni. Maybe portrait ni masa montage mungkin lah. Okay, again, apa-apa cadangan, apa-apa feedback, apa-apa kritikan yang korang nak bagi, korang boleh komen dekat bawah. Okay, aku akan baca dan aku akan try penuhilah apa yang aku mampu. Okay guys, sampai situ dulu lah video untuk hari ni. Apa-apa hal pun kita sambung sembang pada hari Jumaat ni lah, masa aku walk in dan hantar servis motor Naga ni. Okay, stay tune, kita jumpa Jumaat ni. Assalamualaikum.